Best kan? Main meriam buluh, main mecun, main bunga api, time bulan puasa nanti, main pelita. Tapi kena ingat, salah cara main, salah cara buat, boleh meletup, habis terbakar satu kampung, habis muka koyak rabak, habis tangan putus. Macam mana nak raya? Macam tu jugalah dalam business room rental. Orang buat, you pun nak buat juga, tapi you main ikut-ikut sahaja. Tak tahu cara yang betul. Tak boleh macam tu. Silap-silap untung jadi rentung. Kita pun tak nak kan? KLS nak ajar you cara macam mana you nak urus business room rental ni. Daripada kita nak set up bilik, daripada kita nak pilih tenant, daripada macam mana kita nak collect duit daripada tenant dan macam mana kita nak buat tenant dengan cakap kita. Barulah best kan? Barulah you betul-betul boleh enjoy you punya business ni. Baru betul-betul untung, bukan rentung. Yang paling best, kita ada community. Apa maksud tu? Community ni maksudnya kita ada gang room rental. You ada masalah, you tak payah pergi tanya orang lain macam mana. Orang tu tak tahu apa pun. You tanya dalam group kita yang sama-sama buat room rental. So solution yang diorang bagi suggestion tu adalah solution daripada experience diorang, bukan daripada apa yang diorang fikir. Itulah orang yang bijak, duduk dengan geng-geng yang sama-sama buat room rental, yang sama-sama berjaya. KLS nak ajak you all duduk dalam kita punya community ni, belajar cara yang betul dan kita buat income yang untung berkali-kali. Okey, tak nak rentung-rentung. Untung sahaja. Klik learn more, register sekarang. Kita jumpa nanti dalam kelas. Kelas tak sampai pun RM50. You buat meriam buluh tadi entah-entah lebih RM50. Apa kata you guna RM50 tu datang kelas KLS. Register sekarang, jangan tunggu. Register sekarang. Klik learn more.